Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 ingin membentangkan prototipe kami yang bertajuk EcoRain Smart Irrigation, iaitu sistem penapisan dan penyimpanan air hujan untuk kegunaan siraman tanaman. Idea ini dihasilkan bagi memanfaatkan air hujan sebagai sumber air alternatif. Sebelum digunakan, air hujan akan melalui beberapa lapisan penapis seperti batu kerikil, pasir halus dan kain kasar bagi menyingkirkan kotoran yang terdapat di dalam air. Air yang telah ditapis akan disimpan di dalam tangki sebelum digunakan untuk menyiram tanaman. Melalui inovasi ini, kami berharap dapat menggalakkan penggunaan semula air hujan, mengurangkan pembaziran air bersih dan menyokong amalan teknologi hijau. Penggunaan air bersih semakin meningkat, sedangkan air hujan yang turun setiap hari sering dibazirkan. Selain itu, air hujan mengandungi kotoran seperti daun dan pasir yang menyebabkan ia tidak sesuai digunakan secara terus. Oleh itu, kami membangunkan prototipe ini sebagai penyelesaian yang mudah dan mesra alam. Prototipe ini memberikan pelbagai manfaat kepada pengguna dan alam sekitar. Antaranya ialah mengurangkan penggunaan air paip dengan memanfaatkan air hujan sebagai sumber air alternatif. Hal ini secara tidak langsung dapat menjimatkan penggunaan air bersih dan mengurangkan kos utiliti. Selain itu, penggunaan botol plastik sebagai bahan utama turut menggalakkan amalan kita semula dan mengurangkan sisa plastik. Prototipe ini juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan teknologi hijau serta penggunaan sumber semula jadi secara lebih lestari. Soalan pertama, apakah pendapat Aliyah tentang reka bentuk dan fungsi prototipe EcoRain Smart Irrigation ini? Pada pendapat saya, reka bentuk prototipe ni sangat menarik, mudah difahami dan ringkas. Lepas tu fungsi dia juga sangat baik sebab dapat mengumpulan air hujan dan kita dapat gunakannya semula untuk tanam tanaman kita. Pada soalan kedua, pada pendapat Aliyah, adakah penggunaan air hujan melalui sistem siraman ini dapat membantu menjimatkan penggunaan air dan mengapa? Pada pendapat saya, penggunaan air hujan melalui sistem siraman ini dapat membantu jimatkan penggunaan air sebab sistem ni gunakan air hujan sebagai sumber utama untuk siram tanaman tersebut. Jadi melalui penggunaan air hujan yang secara semula melalui penggunaan air hujan semula jadi ni, hal ini dapat mengurangkan penggunaan air paip, dapat mengurangkan kos bil air serta galakkan lagi amalan penggunaan sumber air secara lestari. Baik Aliyah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi malam balas kita hari ini. Terima kasih.
Kesimpulannya, EcoRain Smart Irrigation membuktikan bahawa air hujan boleh dimanfaatkan semula melalui sistem penapisan yang mudah dan berkesan. Kami berharap inovasi ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjimatan air dan kelestarian alam sekitar. Terima